trending dan terkini di Dagang News. Sebanyak 4 projek perumahan sakit di bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) berjaya dipulihkan dalam tempoh 2022 hingga 2024, kata Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Korming. Sementara 5 lagi tambah beliau dalam proses pemulihan dengan keseluruhannya melibatkan sejumlah 1,936 unit kediaman dengan nilai pembangunan kasar atau GDV berjumlah RM494.13 juta. Sepanjang tempoh berkenaan, secara keseluruhan 9 projek sakit SPNB di bawah pemantauan Task Force Projek Perumahan Sakit dan Terbengkalai KPKT dalam proses pemulihan, katanya dalam jawapan bertulis di laman web Parlimen hari ini, 6 November 2025. Korming berkata daripada 9 projek perumahan sakit di bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB), 4 projek telah berjaya disiapkan sepenuhnya, termasuk 3 projek yang telah memperoleh sijil penyiapan dan pematuhan CCC pada tahun 2024 melibatkan 551 unit kediaman dengan nilai pembangunan kasar atau GDV sebanyak RM49.38 juta. 3 projek berkenaan ialah Taman Pinggiran Tanah Hitam di Kinta, Perak, Taman Seri Molek Perdana Blok D dan E di Pelentung, Johor serta Perumahan Makmur Karat Setia di Bentong, Pahang, katanya. Projek-projek yang masih dalam proses penyelesaian itu melibatkan 5 lokasi utama di seluruh negara. Pencapaian ini membuktikan komitmen berterusan KPKT dalam memastikan projek-projek sakit dipulihkan melalui langkah penstrukturan projek sakit SPNB tanpa menggunakan dana awam sambil memastikan kebajikan pembeli terus diberi keutamaan, katanya.